أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan jurubahasa kita pada malam ni Al-Fadilah, iaitu Kak Asma Salim kita. Kemudian juga pengajar majlis kita pada malam ni Kak Suraya. Kemudian yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang sentiasa istiqamah menghadiri dan memeriahkan majlis online atau kuliah ilmu kita secara online. Maka mudah-mudahan dengan sebabnya hadir kita pada malam ini menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kualiti ibadah kita, dan mudah-mudahan juga hadirnya kita pada malam ini menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi boyah terhormati Allah taala, sebelum kita pergi lebih jauh, untuk saya kongsikan dua soalan ataupun jawab dua soalan yang tertangguh pada kelas yang lepas. Iaitu soalan yang pertama berkenaan tentang kenapakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir sedangkan Allah taala akan masukkan mereka dalam neraka? Kan? Kenapa tak ciptakan semua orang beriman, biar semua dapat syurga? Kan senang. Kan, tak perlu masuk dalam neraka. Jadi itu soalan yang pertama. Jadi jawapannya adalah, kata guru kami yang mulia Al-Fadhil Tuan Guru Baba Khalil Anwar Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahawa itu adalah perbuatan Allah, yang mana Allah menciptakan orang beriman, orang kafir. Jadi perbuatan Allah, kita tidak ada autoriti, tidak ada keutamaan, tiada kelayakan untuk bertanya tentang apa yang Allah buat. Sebab ini semua milik dia. Jadi seluruh manusia milik Allah Subhanahu wa taala, maka ikut dia nak buat macam mana. Jadi kita hamba, kita ikut apa yang dia suruh dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Maka itu tugas kita sebagai seorang hamba. Adapun nak tanya tentang perbuatan Allah, kenapa Allah buat macam ni, kenapa Allah tak buat macam tu, hal tu tidak perlu ditanya. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jadi tak ditanya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tidak ditanya tentang apa yang Allah buat, tapi apa yang kamu buat itu yang akan ditanya. Wa hum yus'alun. Tapi mereka bertanya juga tentang apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soalan yang kedua berkenaan tentang orang yang sembahyang, berat badannya terlampau besar ataupun terlampau berat, mungkin mencecah 100 kilo atau 200 kilo, kan? Jadi dia badan terlalu besar, bila mana dia semayang ni, adakah dia boleh semayang duduk atau macam mana? Jadi dalam rukun semayang ada yang dipanggil sebagai berdiri. Rukun semayang ada 13. Antara 13 rukun itu adalah berdiri. Tapi dalam kitab para alim ulama kita menyebutkan yang kata rukun ni, atau yang dikatakan berdiri itu adalah rukun bila mana orang itu mampu. Syarat dia mampu. Tapi kalau kata dia tak mampu berdiri, maka dia dimaafkan untuk dia secara duduk. Jadi
kalaulah dia katakan rakaat pertama, rakaat pertama dia boleh berdiri. Rakaat pertama dia berdiri, kemudian bila turun saja rukuk sujud, lepas tu dia kata tak boleh naik dah. Sebab nak bangkit pula dia kata payah tak? Kan? Jadi dia rakaat pertama dia berdiri, tapi rakaat kedua dia duduk. 3 duduk, keempat duduk. Boleh ke tidak macam tu Ustaz? Boleh. Kalau kata dia payah nak bangkit, maka dia maafkan untuk dia secara duduk. Tapi cumanya ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kata dia boleh ambil inisiatif, usaha, letak meja tepi tu untuk dia berpaut naik ke atas, itu lagi baik. Itu lagi baik. Jadi Islam ini dia membenarkan, tapi kalau kata nak usaha juga buat, dibenarkan juga, tak ada masalah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tidak ada kesusahan dan kepayahan untuk kita melakukan apa yang dituntut dalam agama, itu sembahyang kita. Jadi itu soalan yang kedua. Jadi insya-Allah ibu sekalian, dua soalan itu terjawab. Kemudian saya nak mulakan juga kuliah kita pada malam ini dengan saya sebut beberapa amalan yang boleh kita lakukan pada malam ni, pada esok hari. Kan? Malam ni adalah jatuh malam 10 Muharram. 10 Muharram ni kita kata hari yang cukup bernilai dalam agama kita. Ada peristiwa yang berlaku dalam agama kita. 10 Muharram ni. Esok 10 Muharram, malam ni sudah masuk 10 Muharram. Jadi kita semua disunatkan untuk kita berpuasa pada esok hari. Esok 10 Muharram kita puasa pada hari Jumaat. Puasa apa? Puasa hari Ashura. Puasa hari 10 Muharram. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Nabi sebut kepada kita kelebihan mengamalkan puasa pada esok hari. Apa kelebihannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Ashura, itu pada hari 10 Muharram, akan aku berharap kepada Allah agar ia menghapuskan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Jadi kita ni malam ni, tahun ni kita tahun baru Islam, bulan Islam kita baru masuk bulan pertama. Kita baru masuk 1448. Jadi kelebihan orang yang berpuasa pada hari ini ataupun pada hari esok hari Jumaat, maka kelebihannya adalah akan dihapuskan dosa-dosa yang dibuat yang kecil pada tahun lepas, iaitu pada tahun 1447. Jadi sama-sama ibu ayah sekalian, kita dah tinggalkan tahun lepas, telah tinggalkan tahun 1447, kita banyak buat dosa yang kita mungkin tak sempat minta ampun. Ataupun ada dosa yang kita tak sedar yang kita buat. Maka kita berpuasalah pada esok hari. Mudah-mudahan dosa-dosa yang tahun lepas itu Allah gugurkan, supaya kita ini pada tahun yang baru ini seperti mana bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada dosa. Itu amalan yang pertama, itu puasa pada hari Jumaat. Cumanya ibu ayah sekalian, puasa hari 10 Muharram ni, 10 Muharram ni tak ada orang yang dipanggil sebagai Yahudi. Yahudi pun puasa pada hari 10 Muharram. Kita orang Islam puasa 10 Muharram. Orang Yahudi juga mereka berpuasa pada 10 Muharram. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah sebut dahulu, Nabi kita kata apa? Kalaulah tahun depan aku sempat berjumpa lagi Muharram, maka aku akan berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Bermakna akan puasa 2 hari. Hari Khamis, iaitu hari ni 9 Muharram, dan esok 10 Muharram. Puasa 2 hari. Kenapa? Kerana Nabi kita nak bezakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka puasa pada hari esok saja. Mereka tak puasa hari ni. Jadi, Nabi kita nak bezakan dengan orang Yahudi yang kita kata banyak buat zalim kepada orang Islam ni, nak bagi beza dengan mereka, maka Nabi kita akan puasa pada hari ini, hari 9 Muharram, dan juga pada esok 10 Muharram. Kan? Mungkin dia kata, Ustaz, kami tak sempat nak puasa hari ni, Ustaz. Kan? Nak puasa ni tak sempat dah. Baru tahu kata esok 10 Muharram. Macam nak buat, Ustaz? Kalau kata tak boleh nak puasa hari ni dan esok, kita puasa esok dan lusa.
Kita puasa 10 Muharram esok, puasa juga hari Sabtu 11 Muharram. Kenapa? Kerana nak bagi beza kita dengan orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat macam tu. Tapi ustaz kami tak larang nak puasa 2 hari ustaz oi. Kan? Nak puasa hari Sabtu banyak kenduri. Kan? Kenduri sampai 5 kenduri hari tu. Tak pergi nanti kawan-kawan kata apa pula. Kan? Kami nak puasa hari esok saja boleh tak? Nak puasa 10 Muharram saja boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Kan? Jadi kawan-kawan kita puasa esok. Jadi itu amalan yang pertama. 10 Muharram esok kita puasa sunat Muharram. Macam mana? Jadi apakah lafaz niatnya? Macam mana kita nak niat macam mana? Kita niat nawaitu sauma Ashura lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa hari Ashura, hari 10 Muharram kerana Allah Ta'ala. Niat tu. Saja aku berpuasa esok hari, iaitu esok hari 10 Muharram kerana Allah Ta'ala. Niat dia pendek saja. Lafaz dalam hati kita, maka kita puasa esok hari, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala, iaitu digugurkan daripada kita dosa selama setahun yang lalu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esok ni juga digalakkan kepada kita untuk kita belanja anak bini kita. Belanja lebih sikit. Dalam kuliah kita pada malam ni, esok 10 Muharram ni kita digalakkan untuk kita belanja lebih untuk anak bini kita. Kan? Belanja lebih tu bukan kata bawa makan hotel, kan? Kalau mampu buat. Tapi kalau kata lebihkan macam mana? Lebihkan daripada kebiasaan. Contoh, kan? Kalau kita duduk biasa makan kat rumah ni, makan ayam goreng, kan? Dengan nasi, dengan kuah gulai katakan. Itu biasa. Makan ikan goreng, dengan biasa. Esok ni kita buat belanja lebih sikit. Lagu mana? Kita beli ikan mahal sikit ke, ikan jenahak ke, contoh. Kan? Kalau duduk biasa makan ayam goreng, esok belanja special sikit, buat ayam golek ke. Kan? Kalau biasa duduk makan nasi Melayu saja, beli esok beli nasi Arab. Contoh. Kan? Jadi taklah mahal mana. Kan? Ataupun duduk biasa makan nasi, esok belanja sate. Contoh katakan. Kan? Beli sate, beli makan. So apa? Sate jarang kita makan. Jadi kita membelanjakan lebih untuk anak bini kita makan. Apa kelebihan dia? Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melapangkan perbelanjaan kepada keluarganya pada hari Ashura, iaitu hari 10 Muharram, esok hari, nescaya Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Nampak tak? Jadi kita puasa hari ni ataupun kita esok ni, kita katakan kita puasa ramai-ramai, buka puasa tu kita buka puasa dengan menu istimewa. Kan? Lain daripada yang biasa nak makan tu. Kan? Makan tom yam ke bagi lebih sikit, kan? Atau makan ayam percik ke, buat ayam paprik ke, yang istimewa sikit. Maka Allah kata apa? Nabi kita kata apa? Allah Ta'ala akan lapangkan rezeki suami tersebut sampai hujung tahun. Kita sekarang bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam. Kita mula di awal tahun dengan kita berbelanja lebih kepada anak bini kita makan. Maka insya-Allah hujung tahun sampai hujung tahun Allah berikan kelapangan rezeki. Jadi kita buat macam ini untuk orang yang di bawah tanggungan kita. Kan? Jadi anak bini kita bawah tanggungan kita. Kalau kata kita bela mak ayah kita, kan, kita juga disunatkan untuk buat macam tu kepada mak ayah kita. Jadi bila mana kita membelanja lebih untuk orang yang di bawah tanggungan kita, maka insya-Allah Allah yang tanggung kita ni akan memberikan kelapangan rezeki lebih daripada apa yang kita berikan. Insya-Allah. Jadi ini amalan yang mujarab. Amalan yang mujarab yang para alim ulama kita sudah buat daripada dulu dah. Kan? Memang duk buat tiap tahun duk buat. Memang dia pun nampak kata apa? Memang sampai hujung tahun Allah Ta'ala murahkan rezeki suami tersebut. Katakanlah kalau kata suami tu tak ada duit, tak apa nak cukup duit gaji kan? Isteri ada duit tabungan nak buat jamuan lebih sikit esok, tak apa, isteri buat. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki isteri sepanjang tahun. Buatlah. Jadi orang yang mampu buatlah.
Nah, jadi itu amalan yang boleh kita buat pada 10 Muharram, itu pada esok hari. Nah, itu mukadimah kita pada malam ni insya-Allah. Jadi boleh dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah seperti mana yang dijadualkan pada malam ni, kita akan baca, kita akan tadabbur beberapa ayat daripada surah Al-Waqiah, surah yang cukup hebat, yang cukup banyak kelebihan dia. Maka alangkah indahnya kalau kata kita baca dalam keadaan kita memahami isi kandungan dia. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-48 dan surah Al-Waqiah ayat yang ke-48, tetapi ayat 48 ni ada hubung kait dengan ayat 47. Maka kita nak ulang sedikit daripada belakang, kemudian baru kita akan sambung sambungan pada malam ini, itu ayat ke-48 insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan kita membaca ayat yang ke-47. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sadaqallahul azim. Jadi boleh dalam hati Allah Ta'ala, ayat yang ke-47 Allah Ta'ala menceritakan tentang ucapan orang kafir, orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, tak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya di sana ada kehidupan semula lepas mana kematian. Maka Allah kata apa? Allah kata mereka orang-orang kafir bertanya kepada Allah. Apa kata mereka? Aidza mitna wa kunna turaba. Adakah bila mana kami mati, kami telah menjadi tanah, kami telah hancur, wa idhaman a inna labab'usun, dan tulang-tulang kami hancur, kami punya daging semua habis hancur, adakah kami akan dibangkitkan semula? Dia mempersoalkan, dia tanya kepada Allah. Tapi ibu ayah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, orang kafir ni, mereka bukan tanya bukan kerana nak ilmu. Orang kafir ni, setengah orang kafir ni, terutama yang pada zaman Rasulullah ni, iaitu mereka tanya untuk memperolokkan Rasulullah, untuk menafikan apa yang Nabi sebut. Mereka tanya, biasanya orang tanya untuk nak ilmu, kan? Itu orang tanya. Tapi orang kafir yang disebut ayat ni, mereka tanya ni bukan kerana mereka nak ilmu, tapi kerana mereka nak mempermainkan apa yang Nabi kita bawa. Mereka ingkar apa Nabi kita bawa, kan? Bahasa mudahnya kita faham macam ni, kan? Bahasa mudahnya contoh, seorang guru ni berkata kepada pelajar dia yang gagal peperiksaan. Guru tu kata apa? Guru kata, kalau kamu tidak belajar, kamu akan gagal peperiksaan. Guru tu kata macam tu. Kalau kamu tak ulang kaji, kamu tak belajar, kamu tak main sekolah, kamu akan gagal peperiksaan. Itu guru tu kata. Baik, anak murid tu tanya. Nampak? Tengok, pertanyaan dia bukan untuk tanya soalan, tapi untuk memperlekehkan, memperolokkan guru dia. Apa kata anak murid tadi? Bila saya nak gagal tu cikgu? Bila saya nak gagal tu cikgu? Dia tanya cikgu tu. Cikgu tu kata, bila mana kamu tak ulang kaji, kamu akan gagal dalam peperiksaan. Maka anak murid tu kata, cikgu, bila saya gagal cikgu? Dia tanya tu. Tanya tu untuk apa? Adakah untuk tanya soalan? Bukan. Tapi untuk mempermainkan gurunya sendiri, mengejek gurunya sendiri. Begitu juga, seorang laki-laki berkata kepada sahabat dia tentang kematian. Seorang laki-laki cerita tentang syurga, tentang neraka. Maka kawan tu kata apa kepada orang yang cerita pasal syurga neraka ni, dia katakan kepada, mana syurga, mana neraka, tak nampak pun. Nampak tak? Jadi dia tanya tu bukan kerana dia bukan nak tahu. Bukan nak tahu tentang syurga, bukan tahu tentang neraka, tapi sebab dia nak memperolokkan dan dia menafikan adanya syurga dan neraka. Kan, nampak tak? Jadi orang kafir yang bermusuh dengan Islam, mereka bertanya bukan kerana nak tanya soalan, bukan nak ilmu, tapi mereka nak memperolokkan dan nak mempermainkan serta menafikan apa yang Nabi kita bawa. Jadi betul orang kafir ni, dia berkatanya kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad,
Kalau kami dah mati nanti, kami dah jadi tanah nanti, tulang-tulang kami dah hancur nanti, adakah kami akan dibangkitkan semula? Itu pertanyaan untuk menafikan hari kebangkitan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala jawab kepada mereka. Ya. Jadi dalam ayat 47 tadi ada dua persoalan yang ditanya. Apa soalan pertama? Orang kafir tanya, kalau kami dah mati, kami dari tanah. Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah kami akan dibangkitkan? Kedua. Yang ketiga dia bertanya pula. Pada ayat 48 dia berkata apa? Wa abauna al-awwalun. Dia berkata apa? Tu, nenek moyang kami dulu yang dah mati tu, kan? Adakah mereka akan dibangkitkan juga? Nampak tak? Dia pun nak kata apa? Nenek moyang mereka lah ni dah mati dah ribu-ribu tahun tapi tak bangkit-bangkit pun kata. Kan? Seolah mereka nak menafikan hari kebangkitan. Nah, jadi mereka tanya tu kerana nak mempelekehkan, nak menafikan, dan mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Nah, maka Allah Ta'ala jawab satu persatu. Apa kata Allah Ta'ala? Qul innal awwalina wal akhirin. Ayat 49. Surah Al-Waqi'ah. Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian semuanya akan dibangkitkan. Jadi mereka tanya, adakah orang terdahulu dibangkitkan? Maka Allah jawab lebih daripada apa yang dia bertanya. Apa kata Allah Ta'ala? Allah kata, bukan kata orang terdahulu saja dibangkitkan, orang yang terkemudian pun juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Kemudian kata Allah Ta'ala, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dan benar-benar kamu semua akan dihimpunkan pada waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yakni pada hari kiamat yang hanya mengetahuinya hanyalah Allah. Jadi Allah meyakinkan mereka, Allah mengkuatkan ayat tersebut dengan beberapa ayat penguat untuk mengatakan bahawa benar-benar akan dibangkitkan pada hari kiamat. Baik. Kemudian ibu ayah dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-50, ayat yang ke-51, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita apa lagi azab yang mereka dapat. Kan kita dah sebut dah pada kelas yang lalu, 2 kelas yang lalu, kita cerita dah bahawa orang yang dipanggil Ashabus Shimal, orang yang menerima buku amalan tangan kiri ini, mereka mendapatkan 3 azab. Apa dia? Yang tersebut dalam ayat 42, Allah kata apa? Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Dalam ayat yang kita baca tadi ada 3 azab yang Allah telah cerita pada ayat 42 sampai 44. Jadi Allah Ta'ala cerita dah kepada kita 3 azab orang yang mendapatkan buku amalan tangan kiri. Apa dia? Yang pertama, kita ulang semula. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan angin yang panas, angin yang membakar. Yang kedua, mereka akan minum air panas. Yang ketiga, mereka akan diselubungi dengan asap-asap yang tebal yang menyebabkan mereka payah nak bernafas. 3 yang Allah telah sebutkan azabnya pada ayat 42 hingga 44. Tapi pada ayat 51 ni Allah nak tambah lagi, apa lagi azab yang mereka dapat. Maknanya kata bukan 3 tu saja, tapi ada lagi tambahan azab yang Allah berikan kepada mereka. Apa dia? Jom sama-sama kita baca. Ayat ke-51 kata Allah Ta'ala, summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun laakiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun. Ayat 51 hingga 53. Cuba kita tengok tadi. Tengok semula apa kata Allah Ta'ala. Kemudian innakum ayyuhadhdallunal mukazzibun. Kemudian kamu yang sesat, kamu yang mendustakan hari kebangkitan, apa yang kamu akan dapat? Yang tambahan azab yang keempat. Tadi sebut 3 dah. Tambah lagi yang keempat. Apa dia? La'akiluna min syajarin min zakkum. Mereka semua akan makan satu buah yang dinamakan sebagai buah zakum. Dia akan makan satu buah daripada satu pokok yang namanya buah zakum. Apa itu buah zakum, buah sekalian? Buah zakum ni macam mana ciri-ciri dah? Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, surah yang lain, Allah pernah cerita kepada kita bahawa buah zakum ni ada 4 ciri dia yang menyakitkan
siapa yang makannya. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama Allah sebut dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 64 hingga 65. Allah sebut tentang ciri-ciri buah zakum. Apa kata Allah Ta'ala? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Nah, Allah kata apa? Allah kata sesungguhnya zakum itu adalah satu pokok yang keluar, satu buah yang keluar daripada pokok yang ditanam di dasar api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan ibu ayah sekalian, Nabi kita pernah sebut, ya, kalaulah seorang ahli neraka dia turun di bumi Allah Ta'ala, dia bernafas. Dalam tempat tersebut, katakan masjid, ada 100,000 orang. Hanya cukup di kalangan mereka seorang ahli neraka bernafas di kalangan mereka, maka semua akan mati. 100,000 orang akan mati. Hanya kerana terkena nafas, hembusan nafas seorang ahli neraka. Mereka kata panasnya. Kan? Itu tak kena api neraka lagi, baru kena hembusan nafas ahli neraka. Maka macam mana pula pokok? Pokok zakum ni ditanam di dasar api neraka Allah Ta'ala. Neraka yang paling bawah sekali. Allahu Akbar. Ya, neraka di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang namanya Jahim. Ya, jadi itu sebenarnya satu ancaman kepada kita. Ya, itu ciri yang pertama. Apa ciri yang kedua pada buah zakum ni yang akan dimakan oleh orang yang menerima buku amalan dengan tangan kiri ni? Siapa mereka? Apa ciri-ciri buah zakum? Yang kedua kata Allah Ta'ala, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Nah, buah zakum ni dia punya bentuk dia macam mana? Macam tanduk syaitan. Ni buah zakum sifat dia macam tanduk syaitan. Ya, tu yang kedua, sifat buah zakum. Yang ketiga ibu ayah sekalian, ya, apakah ciri-ciri buah zakum ni? Allah sebut dalam surah yang lain. Surah Ad-Dukhan ayat 45 hingga 46. Apa kata Allah Ta'ala? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Ya, kata Allah Ta'ala, ya, yang bermaksud kata Allah Ta'ala, ya, bahawa sifat buah zakum ini, apa sifatnya? Sifatnya adalah dia adalah satu makanan yang panas. Ya, buah zakum ni adalah satu makanan yang panas. Kenapa panas, Ustaz? Sebab dia disimpan, dia ditanam dekat dasar api neraka. Maka tak peliklah kalau kata buah zakum tu panas. Panas taraf mana, Ustaz? Berapa darjah, Ustaz? Panas yang. Kata Allah Ta'ala, panasnya buah zakum seperti tembaga yang dicairkan. Kan? Emas ke, perak ke, kan? Besi ke kita cayakkan. Cayakkan besi, lepas tu kita pegang cairan besi tu. Macam mana tangan kita? Melecok. Maka macam itulah ciri-ciri buah zakum. Nah, Allah kata apa? Allah kata siapa yang makan buah zakum ni, maka akan menggelegak, mendidih perut dia. Kenapa mendidih, Ustaz? Sebab buah zakum tu panas. Buah zakum tu Allah simpan dekat dasar api neraka. Allah tanam dalam dasar api neraka. Maka siapa yang makan juga mendidih perut dia. Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 45 hingga 46. Ya, itu sifat dia. Dan sifat yang terakhir bagi buah zakum ni, Nabi kita sebut kepada kita macam mana gambaran dahsyatnya buah zakum ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna qatratan min az-zakum qatarat fi daril dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuhu." Qala Abu Isa At-Tirmizi, "Hadza haditsun hasanun sahih." Dalam satu hadis yang hasan lagi sahih, Nabi kita bersabda, kalaulah buah zakum tu buah zakum tadi jatuh dalam dunia, satu titik saja, bukan satu bekah, bukan satu cawan, satu perahan, satu titik daripada perahan buah zakum jatuh di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
nescaya akan hancur ahli dunia seluruhnya. Allahu Akbar. Akan hancur kehidupan ahli dunia. Kan? Itu baru satu titik perahan buah zakum. Satu titik perahan buah zakum kalau jatuh di alam dunia ini, hancur satu dunia. Makna kata lebih hebat daripada nuklear. Kan? Nuklear kan kita ingat lagi nak satu bom yang namanya nuklear yang pernah meletup di bandar Hiroshima di Jepun dulu. Kan? Satu bom meletup, maka hampir satu negara. Itu baru satu negara, ibu sekalian. Ya, tak hebat tarang mana bom nuklear tu nak dibandingkan dengan buah zakum. Kenapa? Sebab buah zakum itu kalau kata satu titik saja jatuh atas muka bumi Allah Ta'ala, hancur satu dunia. Allahu Akbar. Makna kata Rasulullah kata lepas tu, macam mana kalau kata orang yang makan dia. Kalau kata dunia ni pun kalau kena pun habis, satu dunia hancur. Macam mana kalau orang yang makan dia? Makan buah zakum, telan pula. Bukan kata satu titik perahan, tapi satu biji buah zakum ditelan masuk dalam perut dia. Maka perutnya akan mendidih, perutnya akan rasa sakit, perutnya akan panah, perutnya akan hancur sehancur-hancurnya, kerana buah zakum itu buah yang sangat tajam. Buah yang sangat menyakitkan. Itu ciri-ciri buah zakum. Maka Allah cerita kepada kita antara makanan ahli neraka, ahli yang mendapatkan buku amalan tangan kiri, iaitu ashabul shimal. Maka mereka kata Allah Ta'ala, la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan makan buah-buahan daripada pokok yang namanya buah, pokok yang dinamakan sebagai pokok zah. Tak cukup lagi. Allah sambung pada ayat seterusnya. Ayat 53 surah Waqiah. Apa kata Allah Ta'ala? famali'una minhal butun. Walaupun buah zakum tu sakit kalau makan. Walaupun buah zakum kalau masuk dalam perut kita mendidih, memulah perut kita, maka orang kafir ni dia pun makan juga. Bahkan bukan makan biasa-biasa, mereka makan buah zakum walaupun sakit ni. Mereka makan sampai penuh perut mereka. Famali'una, mereka akan penuhkan buah zakum dengan mereka penuhkan perut mereka dengan buah zakum. Kita ni buah sekalian, kalau kata kita pernah makan nasi yang hampir basi, katakan kan, nasi lemak, katakan petang baru makan, baru teringat dalam beg kita ada nasi lemak kan, kita buka makan waktu petang, kita duk rasa macam elok lagi kita makan. Bila-bila makan saja buah sekalian, tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, kita keracunan makanan disebabkan makan nasi lemak yang dah lama, yang daripada pagi tadi kan. Bayang kita penuh, kita perut kita ni ulang alik tandah kita, ulang alik masuk tandah, masuk keluar. Pasal apa? Sakit perut. Kita pun sampai separuh nyawa. Pasal apa? Sampai tak larat nak bangkit lah. Pasal apa? Hilang habis ayak dalam badan kita, cerit beret kan. Sebab apa? Keracunan makanan. Ada setengah tu sampai pergi hospital, kena ward, kena tahan ward. Kenapa? Nak tambah ayak kan. Maka kita pun kata kat diri kita, demi Allah aku takkan makan nasi yang basi dah balik kan. Demi Allah aku takkan makan nasi yang nak basi dah. Pasal apa? Tahu dah rasa sakit makan nasi nak basi ni tau kan. Kita kalau makan benda yang menyakitkan, kita takkan teruskan makan, kita akan berhenti kat tu saja. Tapi ahli neraka Allah Ta'ala, ashabus shimal, mereka dah lah tahulah sakit makan buah zakum tu, tapi mereka bagi penuh perut mereka dengan buah zakum. Pasal apa? Sebab lapar sangat buah sekalian. Nampak tak? Jadi orang yang kalau terlampau lapar, hak basi pun dia balun juga kan, hak menyakitkan pun dia balun juga. Itu. Tapi bagaimana dahsyatnya orang ahli neraka ini, dah tahu kata buah zakum tu sakit, dah tahu kata buah zakum tu mendidihkan perut mereka, menyebabkan perut mereka ni menjadi hancur, tapi mereka tetap akan makan, penuhkan perut mereka dengan buah zakum. Kenapa? Kerana lapar kan makanan ketika itu. Nampak tak? Itu azab yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli neraka ashabus shimal. Maka buat sekalian, sama-sama kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada Allah, dijauhkan daripada digolongkan ashabus shimal. Mudah-mudahan kita mendapatkan ashabul yamin, orang yang mendapatkan buku amalannya dengan tangan kanan. Baik, itu azab yang ada pada ayat yang ke 52 dan 53. Baik, ada lagi ke azab dia Tuhan? Ada azab lagi ke yang diberikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka? Ada lagi, tak habis dah tu. Nampak tak? Nak sebut dahsyatnya ashabus shimal ini, tengok apa azab yang Allah berikan kepada mereka lagi. Kita baca pada ayat seterusnya. Ayat seterusnya itu ayat yang ke-54. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him
hadza nuzuluhum yaumaddin. Tengok apa kata Allah Taala. Tadi ayat tadi kita baca tadi Allah cerita tentang makanan ahli neraka. Sekarang bila mana ada makanan mesti ada minuman. Kalau makan saja tak minum tak boleh kita. Maka Allah cerita kepada kita bahawa ahli neraka ni mereka juga ada minuman yang Allah sediakan untuk mereka. Tapi macam mana ciri-ciri minuman mereka? Jom sama-sama kita tengok. Ayat 24 Allah kata apa? Fasharibuna alaihi minal hamim. Mereka ni ashabus shimal, mereka akan minum daripada air yang mendidih, air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Kita kalau kata minum air panas ni boy sekalian, kita minum sekali minum saja, kita akan bagi dia sejuk sat. Bagi dia suam baru kita minum. Tapi kalau terlampau panas, ayat tersebut kita akan biar dia sejuk baru kita minum. Tapi tentang ahli neraka ni, mereka ni dah lapakkan ayat, dahagakan ayat, dapat minuman namanya hamim, maka dia pun minum. Maka apa kesan ni boleh sekalian? Kesannya Allah sebut dalam surah yang lain, dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala sebut macam mana apa yang berlaku kalau orang minum air yang mendidih daripada api neraka. Apa dia punya kesan dia? Dalam surah Muhammad ayat 40, ayat yang ayat ke-15, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Kata Allah Ta'ala, dan mereka diberi minum air yang mendidih. Apa yang berlaku lepas minum air mendidih? Sehingga terpotong usus mereka. Allahu Akbar. Nak kata panahnya ayat tersebut, sampai kata siapa yang minum ayat hamim, ayat mendidih tadi, maka ususnya akan hancur, akan terpotong kerana terlampau panas. Subhanallah. Maka itu minuman ahli neraka Allah Ta'ala. Mereka ni minum, adakah mereka minum kemudian berhenti terus tak mau minum dah? Allah sebut pada ayat seterusnya, Allah kata apa? Fasharibuna syurbal lihim. Mereka minum macam unta yang kelaparan ayak. Kan? Unta ni boleh sekalian, dia ada satu penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya nama him. Penyakit namanya him. Him ni penyakit apa? Penyakit ada pada unta. Penyakit dia apa? Penyakit dia kalau katakan pada unta tersebut, unta tu minum air banyak macam mana sekalipun, tapi tak puas. Tu. Penyakit yang ada pada unta, bila mana unta tu minum air, tak puas. Padahal minum banyak dah. Kan? Minum banyak, minum tapi tak puas. Itu namanya penyakit yang dinamakan sebagai him, yang ada pada penyakit unta. Maka Allah kata kepada orang kafir, Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah ayat 55, kata Allah Ta'ala, fasharibuna syurbal him. Mereka ni ahli neraka, ashabul shimal, mereka akan minum ayat yang mendidih sampai terputus usus mereka. Lepas terputus, cantum balik. Bila terputus, cantum balik. Lepas terputus, cantum balik. Dan dia pun akan minum ayat tersebut sampai memang tak puas sampai bila-bila. Kita kalau kata minum ayat panas, kita tahu kata ayat tu panas, kita akan berhenti sat, bagi dia sejuk sikit baru kita minum. Tapi orang kafir, mereka terlampaukan dahagakan ayat, minum tanpa berhenti. Macam unta yang sakit, yang kena sakit, yang tak puas minum ayat. Maka macam itulah mereka lapar, mereka makan buah zakum pedih perut mereka, tapi mereka lapakkan ayat, lepas tu mereka minumlah ayat yang mendidih, yang sampai ke tahap terputus usus mereka. Itu azab yang akan diterima oleh ashabul shimal. Subhanallah. Hanya kita dengar ni, naik bulu roma kita ni, takut kita. Sebab apa? Sebab kita takut digolongkan di kalangan mereka. Jadi kita mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah berkat malam 10 Muharram, berkat malam hari Ashura, kita bermohon beramai kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kena siksaan seperti mereka, dan minta kepada Allah, mudah Allah golongan kita di kalangan orang-orang yang mendapatkan buku amalan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Amin ya rabbal alamin. Itu siksaan yang Allah akan berikan kepada ashabus shimal. Baik. Terus, baik. Kemudian kata Allah Ta'ala,
dalam ayat seterusnya Allah kata apa? Hadza nuzuluhum yaumaddin. Kan, kalau kata kita tetamu kita main rumah kita, kan, kita tengah masak, tak siap masak lagi, kan, kita kurang-kurang kita akan jamu ayak sedap, ayak fish orange ke, ayak sangkut sejuk ke, kita jamu ke kek dulu ke, sementara nak tunggu makanan yang berat sampai, kita akan hidangan yang sedap di awal-awal tetamu kita sampai, ya. Tapi Allah Ta'ala nak hina orang kafir, nak menyiksa orang kafir. Bila mana mereka masuk saja dalam neraka, maka makanan yang pertama yang mereka dapat, sepatutnya orang yang dapat tetamu ni bila mana masuk rumah, makanan pertama mesti kena sedap. Mesti yang fresh orange ke, kek yang sedap ke. Tapi ahli neraka, makanan pertama saja pun dah memerikkan hati dah. Makanan yang pertama ni biasa yang ringan. Makanan yang ringan yang tak berat. Maka kalau kata makan yang ringan pun dapat buah zakum yang menyebabkan perut dia mendidih. Minuman air panas yang sampai kata terputus usus mereka. Kalau hak tu makanan pertama mereka, macam mana makanan yang mereka akan makan lepas mana menetap dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Subhanallah. Itu makanan yang pertama yang mereka akan makan. Ibu ayat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersambung pada ayat seterusnya, kata Allah Taala, ayat yang ke-57, kata Allah Ta'ala, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kata Allah Ta'ala, nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kamu, falawla tusaddiqun, kenapa kamu tak mau percaya bahawa kami akan bangkitkan kamu semua pada hari kiamat? Kata orang kafir akan mereka tak percaya. Kata Allah akan bangkitkan semula makhluk yang telah mati. Allah akan bangkitkan semula makhluk yang telah hancur, akan dibangkitkan semula. Maka orang kafir tak percaya. Maka Allah tanya kepada mereka. Allah kata apa? Nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan kamu daripada tak ada kepada ada. Nahnu khalaqnakum, kami ciptakan kamu daripada tak ada apa menjadi ada. Tapi kenapa kamu tak percaya hari kebangkitan? Sepatutnya kamu kena percayalah hari kebangkitan. Kenapa apa kena percaya? Sebab apa? Sebab kalau kata Allah mampu cipta kita daripada tak ada kepada ada, kemudian apatah lagi kalau kata nak hidupkan semula. Benda dah ada tapi hancur je. Maka kalau kata daripada tak ada kepada ada pun Allah mampu untuk buat, macam mana pula kalau kata benda dah ada cuma hancur saja, nak hidupkan semula, sudah tentu lagi mudah. Di pihak kita lagi mudah. Kan? Umpamanya kalau kata kita nak buat satu menu makanan yang tak ada orang pernah buat lagi. Satu menu yang sedap, yang tak pernah orang buat lagi. Payah nak buat. Tapi kalau kata dah dapat satu menu, satu resepi dah, kita nak buat semula, nak buat menu yang kedua, menu yang ketiga, nak ulang semula saja, mudah bagi kita nak buat. Itu bagi kita. Maka macam itulah kita kata nak faham kata Allah Ta'ala itu mampu untuk mengulang semula ciptaan makhluk itu lepas mana dia hancur, iaitu Allah kata, kalau kata aku mampu ciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, lagi mudahlah kalau kata benda tu dah hancur, nak hidupkan semula saja, nak buat semula saja, benda dah ada. Itu bagi pihak kita lah begitu mudah. Tapi bagi pihak Allah Ta'ala semuanya mudah, tak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah Ta'ala, semuanya paling mudah bagi Allah Ta'ala, tak ada beza. Jadi itu Allah beri gambaran kepada orang kafir supaya mereka tahu kata sebenarnya hari kebangkitan tu hari yang pasti dan pasti akan ada, pasti akan berlaku pada hari yang Allah Ta'ala telah tentukan, pada waktu yang telah tentukan oleh Allah Ta'ala, yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Afara'aytum ma tumnun. Adakah kamu tak ingat kah? Kamu tak melihat kah bahawa kamu ini diciptakan daripada air mani? Kan? Air mani itu siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala yang ciptakan. Jadi kamu tak tengok ke air mani tu? Kan? Air mani yang Allah ciptakan daripada awal sampailah kamu boleh jadi besar. Allah ciptakan segala proses tersebut. Maka kalau Allah nak ulang semula, maka tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Bahkan ibu ayah sekalian, bila mana kita ni ibu ayah sekalian, ulama kita ajak, bila mana kita ni rasa sombong,
kita pandang rendah kepada orang lain, kita rasa kita lebih berilmu daripada orang lain, kita ingat kita punya asal kejadian kita. Ya, apa asal kejadian kita? Kita ni semua kita, tak kira lah orang tu profesor ke, dia ni doktor pakar dekat hospital ke, dia ni orang yang paling kaya ke, jutawan ke, dia ni Tan Sri ke, dia ni sultan ke, siapa-siapa pun dia, semuanya asal kejadiannya adalah daripada air mani. Ya, air mani yang geli. Orang kalau kata kena seluar dengan air mani yang basah lagi, dia nak basuh ke nak biarkan dia air mani tersebut, dia akan basuh sesegera yang mungkin. Sebab apa? Geli. Ya, jadi hak tu yang kita punya asal kejadian kita. Kita daripada air mani yang orang tak mau simpan. Ke ada orang simpan air mani? Tak ada. Air mani ni hina. Air mani ni benda yang hina, orang nak buang. Ya, orang yang buang orang tak fikir dah. Ya, maka ibu ayah sekalian bayangkan kalau kata kita boleh, bila mana kita ada perasaan sombong, takabur dan sebagainya, kita kembali balik kepada asal kejadian kita, iaitu kita berasal daripada air mani yang hina. Maka insya-Allah kita ingat macam tu, kita akan rendah diri kepada Allah, rendah diri kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang pertama. Nah, dan tips yang kedua yang diajar oleh para alim ulama kita untuk kita menurunkan, merendahkan rasa sombong kita kepada orang lain, rasa lebih kita daripada orang lain, apa dia? Kita kena ingat kita ni duk bawa najis. Kan? Kita dah bawa najis dia. Cuba tengok kita ni, dalam perut kita ada apa ibu sekalian? Dalam perut kita ada tai. Tak kira lah kita ni tinggi mana pun pangkat kita, bila mana kita ni manusia, kita bawa najis tiap-tiap hari. Pergi mana-mana kita bawa najis, bawa tai dalam perut kita. Jadi kita ni bawa tai saja, nak bangga apa kita. Nampak tak? Jadi itu akan dapat menghakis dan mengurangkan sikap sombong yang ada dalam jiwa kita. Jadi Allah tanya kepada orang kafir, afara'aitum ma tumnun? Adakah kamu tidak ingat, kamu tidak melihat bahawa kamu ni asal kamu daripada air mani yang hina? Maka macam mana kamu nak bangga dengan diri kamu nak sombong, kamu tak tamu terima apa yang Nabi buat. Nabi kata ada hari kebangkitan, kamu tak percaya, kamu ingkar perkara yang gaib, kamu tidak mahu ikut Nabi Muhammad SAW, sedangkan dah ada tang bukti kata Nabi Tuhan Nabi. Kamu boleh percaya kepada Nabi, kamu bagi kepada barang-barang kamah kamu, barang-barang kamu berharga, kamu suruh Nabi simpan. Bagaimana orang kafir Quraisy percaya kepada Rasulullah? Rasulullah seorang yang amanah, lebih sanggup serahkan barang mereka yang berharga kepada Rasulullah daripada beri kepada kaum mereka, beri kepada orang kafir Quraisy. Kenapa? Mereka tahu Nabi seorang amanah, seorang yang bercakap benar, kita cakap bohong. Itu bukti nilas kepada mereka bahawa kata Nabi tak bohong. Tapi bila mana Nabi kita Muhammad SAW membawa satu perkara yang baru ataupun satu perkara yang bercanggah dengan apa yang dia bawa, maka ibu ayah sekalian, mereka sanggup mengingkari apa yang Nabi kita bawa, iaitu apa? Iaitu berkaitan tentang beriman dengan hari kebangkitan. Jadi ibu ayah sekalian, beriman hari kebangkitan adalah satu perkara yang wajib kita beriman, dan dia sebenarnya akan mendatangkan keinsafan dalam hati kita. Sebab tu antara doa yang Nabi kita ajarkan kepada kita, doanya berbunyi, iaitu dalam bahasa Melayu lah saya sebut, doanya berbunyi, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah nafsu-nafsu kami nafsu yang baik, nafsu yang tenang, nafsu yang taat perintahmu, nafsu yang menjaga pantang larangmu, nafsu yang beriman dengan pertemuanmu. Itu hari akhirat sana, hari kebangkitan semula. Hari yang kita akan bertemu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah supaya nafsu kita, hati kita, jiwa kita beriman dan berpegang teguh dengan hari kebangkitan yang Allah akan laksanakan, dan ilmu tersebut, ilmu berlakunya hari kebangkitan tersebut hanya Allah Taala saja yang tahu, yang Allah sembunyikan daripada makhluknya. Jadi mudah-mudahan ibu sekalian, dengan berkat kita main pada malam ini, mudah-mudahan akan bertambah lagi iman kita pada hari akhirat, bertambah lagi takut kita kepada Allah, yang kita tahu azab-azab yang pedih satu persatu kita telah baca tadi. Mudah-mudahan itu akan mendatangkan keinsafan dalam jiwa kita untuk kita terus beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, yang taat, bukanlah hamba Allah yang asi, bukanlah hamba Allah yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, cukuplah tara tu untuk malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Insya-Allah kita boleh buka soalan untuk ingin yang bertanya tentang perkara agama kita. Insya-Allah kalau saya boleh tanya, saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, kita akan tangguh pada bulan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik. Puan semua minta tolong buka kamera.
Okay, sekarang ni boleh tanya soalan. Okay, siapa-siapa yang nak VC, boleh sekejap ya. Ustaz, saya nak expandkan pasport. Okay, saya tadi ada soalan. Ada soalan yang pertama tadi. Yang saya tengok soalan dia kata, kenapa kita perlu masak bubur Ashura bila dah kata apa ni, masuk bulan Muharram ni kita kena buat bubur Ashura. Kenapa tu? Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Subhanallah. Soalan yang baiklah, mendapati dengan isu semasa kita lah. Kan berkaitan tentang 10 Muharram, biasa orang-orang akan buat bubur Ashura kan. Baik. Bubur Ashura ni antaranya adalah kerana tafa'ul hasan. Nah, mana tafa'ul hasan, iaitu kita ingin mengharapkan sesuatu yang baik di awal tahun. Nah, kerana bubur Ashura ni kebiasaannya dia akan buat dalam keadaan manis. Kan, manis. Dia punya sifat bubur Ashura ni manis. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan bila mana awal tahun ni kita makan makanan yang manis seperti bubur Ashura, mudah-mudahan akan manis kehidupan kita sampai akhir tahun. Manis kehidupan mana apa? Bahagia kehidupan kita hingga akhir tahun. Itu yang kita panggil sebagai tafa'ul hasan, itu harapan yang baik daripada amal yang kita buat. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz, sekejap ya. Ustaz, okey, nak tanya, sekiranya kita dah tahu siksaan neraka tu, yang dah tahu tentang betapa periknya, tapi kenapa hati kita masih nak buat maksiat? Okay. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Iaitu berkaitan tentang kenapa nafsu kita ataupun keinginan kita masih ada untuk buat maksiat sedang kita telah apa dia soalan tadi Kak Su? Maksud dia, kalau kata macam kita dah tahu dah betapa periknya siksaan neraka, tapi kenapa kita masih lagi nak buat maksiat? Pertama sekali, antara ucapan yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, punca manusia buat maksiat, punca manusia lalai, punca manusia melakukan dosa berpunca daripada ikut nafsu. Jadi kadang-kadang orang tu tahu kata hebatnya siksaan neraka Allah, tapi kadang-kadang lalai. Lalai macam mana? Cuba kita tengok. Ada tak orang yang kalau kata dia waktu nak buat maksiat tu ingat kepada Allah, ingat azab neraka Allah, nescaya dia akan takkan jadi buat maksiat. Tapi kenapa hari ini orang yang dah tahu azab neraka tapi masih lagi buat? Kenapa? Sebab waktu dia buat maksiat tersebut dia tak ingat azab tersebut. Ini yang berlaku, kita tengok satu kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang lelaki yang baik, yang mana dia ni digoda oleh seorang perempuan cantik. Digoda kali pertama dia berjaya lepas. Digoda kali kedua lelaki itu berjaya lepas. Tapi kali seterusnya satu hari tu perempuan tu buat perangkap sampai perempuan tersebut berjaya mengurung lelaki tersebut dalam bilik bersama perempuan tu saja. Dua orang. Dia buat perangkap sampai lelaki tu masuk dalam bilik dan dia masuk bilik tersebut dia dikunci. Lelaki tu tak boleh keluar. Jadi dia hampir nak buat zina. Tapi bila mana nak mulakan penzinaan, maka laki-laki tadi diingat kepada azab Allah Ta'ala. Diingat azab Allah Ta'ala yang pedih waktu tu. Waktu nak buat maksiat tersebut, nak berzina tersebut. Dia ingat kepada azab neraka Allah Ta'ala, maka dia pingsan. Pingsan tiba-tiba kerana teringat kepada azab neraka Allah yang terlampau pedih. Kemudian bila mana dia bangkit saja, kemudian dia teringat balik kepada Allah Ta'ala, ingat kepada azab Allah Ta'ala, maka waktu tu Allah takdirkan dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Sedangkan nak buat maksiat ni, tapi dia ingat kepada Allah, maka dia meninggal waktu tu juga. Kemudian bila dia ceritakan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Sayyidina Umar, maaf. Cerita ini diceritakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin pada zaman tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Apa kata Sayyidina Umar? Faman khafa maqama rabbih jannatan, barang siapa yang takut akan faman khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut kepada Allah, maka baginya dua syurga, itu syurga dunia dan syurga akhirat. Jadi makna kata apa? Dia tak jadi buat maksiat sampai ketak pingsan. Kenapa? Kerana ingat kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya punca kita masih lagi buat maksiat sedang kita telah mengetahui azab neraka kerana kita lalai waktu ketika nak buat maksiat, tak tinggal dalam fikiran kita tentang azab neraka yang telah kita tahu, yang telah kita belajar. Wallahu a'lam.
Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi soalan ke? Kalau kata daripada video call, nak minta, okey, tolong request lagi sekali siapa yang dah ni. Tadi ada yang request awal-awal itu. Saya tak boleh nak accept sebab Ustaz tengah mengajar. So, sekarang ni siapa yang nak buat video call, minta tolong. Minta tolong accept balik. Kita ambil 1 atau 2 soalan sebelum kita tutup. Adakah? Ustaz, tu. Malaikat datang dunia untuk Al-Quran. Apa tu? Saya rasa ya. Saya tak faham soalan dia, Ustaz. Okey. Wanita pandai baca mengaji Al-Quran tetapi kenapa buka aurat? Okey. Soalan yang tadi tu saya jawab tu, saya faham soalan yang berkaitan dengan malaikat datang tu. Okey, tak apa, boleh Ustaz jawab. Terima kasih Ustaz. Dia sebut nama seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair Usaid bin Khudair, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana dia ni pernah baca Al-Quran. Dia pernah baca Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dia baca. Kemudian waktu dia baca tu, tiba-tiba kuda dia yang dia diikat kat luar rumah dia melompat tiba-tiba. Jadi bila mana dia dengar kudanya melompat, maka dia berhenti baca surah Al-Baqarah, dia keluar. Nak keluar ni. Tapi bila mana dia berhenti baca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kuda kat luar tu berhenti. Kan? Jadi dia pun berhenti baca. Lepas tu, kali kedua pula dia teruskan bacaan. Sama balik baca. Bila dia mula baca balik, kuda kat luar melompat balik. Secara tiba-tiba. Kemudian dia berhenti baca, nak tengok apa yang terjadi kat luar. Kemudian dia pun nak bangkit saja, tiba-tiba kuda tadi diam daripada melompat. Maka dia teruskan bacaan. Kali ketiga dia teruskan bacaan. Tapi kali ketiga bila dia baca, kuda kat luar melompat semula. Bermakna di situ ada berlaku yang tak kena di luar. Maka apa dia buat? Dia terus berhentikan bacaan, dia buka pintu. Maka bila dia buka pintu saja, ibu ayah sekalian, apa yang berlaku? Usaid bin Khudair ini dia melihat cahaya yang cukup terang datang dari langit Allah Subhanahu wa taala. Maka esok paginya dia cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu tu Rasulullah kata apa? Wahai Usaid bin Khudair, itu adalah malaikat yang turun untuk mendengar bacaan Al-Quran kamu. Tu. Jadi masa kata malaikat ni dia suka dengar orang baca Quran. Tu. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz. Wanita pandai baca mengaji Al-Quran tetapi buka aurat. Okey, baik. Dia pandai membaca Al-Quran bukan jaminan untuk dia buat ketaatan yang lain. Tak. Jadi tak semestinya orang tu bila mana dia mengaji tapi dia belum tentu dia boleh amalkan. Kan? Orang yang baca Quran belum tentu dia faham Al-Quran. Kan? Orang yang faham Al-Quran belum tentu boleh amalkan Al-Quran. Itu beza. Jadi kadang-kadang orang tu cerdik. Tapi disebabkan dia tidak mendapatkan hidayah atau mendapatkan taufik. Hidayah dapat. Petunjuk dapat. Tapi kekuatan nak buat ketaatan tersebut, dia tak dapat. Sebab tu kita dalam doa kita minta dua. Kita minta Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksud dia apa? Iaitu, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku kebenaran. Itu benar. Yang benar itu benar. Tunjukkan aku yang benar itu benar. Dan berikan kepada aku kekuatan, taufik untuk aku melaksanakan ketaatan tersebut. Kemudian apa dah? Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada aku yang salah itu salah. Dan berikan aku taufik untuk aku meninggalkan apa yang batil tersebut. Jadi kita minta dua. Kita minta hidayah, minta taufik. Jadi orang yang kadang-kadang dia pandai baca Al-Quran tapi dia tak dapat taufik untuk dia melaksanakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu biasa. Orang yang bahkan ada orang yang dah hafal Quran. Saya ingat lagi guru saya dulu disebut kawan dia, Quran dia ingat. Tapi kalau kata perempuan lalu depan dia takkan tutup mata. Dia akan pandang perempuan tersebut. Perempuan tak tutup aurat. Kan memang mata tak jagalah. Tapi Al-Quran ingat. Itu maksud kata apa? Kita kata Allah bagi kelebihan dekat dia
untuk dia menghafal Al-Quran, untuk dia boleh baca Al-Quran, tapi masih lagi maksiat. Sebab nak meninggalkan maksiat itu perlu kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Okey, Ustaz. Sekejap, saya ambil soalan daripada ni lah. Siapa Dev nak minta tolong interpret Ustaz daripada Indonesia? Minta maaf Ustaz sebabnya kami bila berbahasa isyarat ni, bila berbeza negara isyarat yang lain. Kalau biasanya kalau kata macam ni, kita akan panggil jurubat apa ni, siapa-siapa yang orang pekak yang faham untuk translate balik. Minta maaf Ustaz ya. Kita bagi kita santuni dia sekejap. Okey, dia nak dia nak buat sesi pengenalan sekejap ya Ustaz ya. Macam mana saya nak turunkan dia? Alamak, macam mana saya nak turunkan dia? Okey Ustaz, okey tak apa. Kita ambil yang apa ni, yang hak soalan daripada ni Ustaz. Daripada okey ni, dia tanya, okey saya tertarik dengan soalan ni berkenaan dengan sementara Pasma duk menyantuni. Okey, Ustaz. Okey, di sini berkenaan dengan saya nak tanya, tiba-tiba ada hujan. Kalau dah ada wuduk, nak lari sebab ada hujan, hukum apa? Macam mana? Saya rasa mungkin soalan dia dah berwuduk, tetapi hujan. So, nak lari sebab ada hujan, hukum apa? Mungkin dia kata adakah batal ke wuduk dia tu? Mungkin dia punya persoalan dia macam tu. Dan akhir soalan adalah berkenaan dengan sekarang ni ramai kawan sahabat-sahabat pekak buat Grab. Tetapi bila dengan busynya buat Grab tu tapi meninggalkan solat. Dua benda tu je Ustaz. Okay, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi kalau kata tanya berkenaan tentang dia berwuduk lalu kemudian hujan turun, kan adakah ayat hujan tersebut menyebabkan batal wuduknya? Tidaklah, kan. Mungkin saya faham di sini mungkinlah ayat hujan tu bagi dia kotak ke macam mana. Nah. Dia saya pun tak nak clear soalan ni. Jadi saya tak boleh nak jawab. Cuma kalau soalan yang kedua tu berkenaan tentang ramai yang kerja kuat seperti Grab tapi tinggal solat. Tu kita kata di dalam keberkatan ataupun dalam kehidupan kita mencari rezeki kena ada keberkatan. Orang yang duit banyak tapi kalau kata tidak semayang maka hilang keberkatan kehidupan dia. Saya bagi contoh yang mudah yang berlaku pada diri saya sendirilah, kan. Ni saya untuk makluman semua pada tahun 2014, kan, atau 2015.
saya sempat bekerja sebagai deliver food panda tahun 2015 di Kuala Lumpur. Saya bekerja food panda, dan kami ada 5 orang lah rider, 5 orang yang akan menghantar makanan area setapak di KL. Okay? Jadi ceritanya adalah saya nak bawa malam ni dua orang yang berbeza. Apa dia? Orang yang pertama, dia kuat kerja sampai tengah semayang. Yang kedua, walaupun kita kata dia punya pendapatan dia tak banyak, tapi dia jaga semayang. Okay? Baik, yang pertama ni apa yang berlaku? Cuba tengok sama-sama. Cuba kita dengar sama-sama. Orang yang pertama ni kawan saya sendiri. Dia, kita kata memang, kalau kata hari Jumaat, memang tak solat Jumaat. Solat lain pun tak semayang pun. Semayang Zuhur ke Asar tak semayang. Bahkan memang Zuhur dengan Jumaat memang takkan buat. Kan? Sebab apa? Sebab Zuhur dengan Jumaat tu adalah waktu yang paling banyak order makanan masuk. Jadi dia takkan berhenti buat benda tu. Time tu tengah sibuk. Orang tengah order tengah banyak, income tengah masuk banyak. Jadi dia takkan berhenti untuk solat Jumaat. Itu perangai dia. Memang tak pernah semayang lah, kata kan. Tengok kehidupan dia memang tak pernah semayang lah. Dan memang nampak dia punya keberkatan hidup tak ada. Apa contohnya? Duit dia dapat, kadang-kadang dapat satu hari income dia saja RM300. Income bersih dia. Jadi food panda RM300 pada zaman tersebut. Zaman tersebut memang kita kata orang tak ramai yang nak jadi rider hantar makanan ni. Jadi sebahagian saja yang buat. Jadi bila mana sebahagian yang buat, maka dia ni dia akan ambil semua order yang dia mampu. Sampai kadang-kadang sekali ambil 5 order kadang. Simpan dalam buku motor dia. Baik, apa kesan dia bila mana dia duk kejar order, duk buat kerja sampai tengah semayang? Apa kesannya? Kesannya adalah dia punya motor kerap rosak. Motor dia baru. Motor baru, tapi kerap rosak. Tayar pancit lah kadang-kadang tu. Kan? Dan bila mana dia dapat gaji. Gaji ni waktu tu saya ingat lagi, seminggu sekali dapat gaji. Gaji mingguan. Dia ni kalau seminggu, kalau hari Ahad dapat gaji, hari Isnin tak main kerja. Pergi mana? Duit yang dapat tu dia pergi enjoy, pergi keluar dengan makwa dia, memang pergi enjoy malam tu. Pergi karaoke, pergi kedai makan, pergi macam-macam tempat yang maksiat. Nampak tak? Tu. Mak kata duit masuk banyak, tapi tak ada berkat. Kenapa? Duit habis kat motor, baki motor kena rosak. Duit juga habis kepada perempuan yang bukan isteri dia. Perempuan yang haram dia sentuh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya keberkatan tak ada. Berbeza dengan orang yang kedua. Orang yang kedua ni buat sekalian, dia jaga semayang dia. Bila mana masuk tu semayang, dia akan habaq kepada orang yang aturkan order tersebut. Dia kata abang, saya nak semayang sekejap. Semayang Jumaat contoh katakan. Pukul 1 suku dia akan berhenti, kata dah azan, saya nak pergi masjid. Sekejap lagi kalau nak bagi order pula pukul 2 dia kata. Lepas mana semayang baru saya akan ambil order lain. Okay? So bila mana yang kedua ni dia jaga solat Jumaat dia. Tapi walaupun motor yang lama, tak pernah rosak motor dia, tak pernah pancit. Duit dia dapat banyak, kan? Walaupun duit tak pernah banyak lah macam yang pertama tadi, kan? Tapi duit dia boleh guna untuk beli barang yang elok, boleh bagi kepada mak ayah dia, boleh bantu kawan-kawan dia, boleh beli barang kelengkapan dia. Walaupun motor yang digunakan motor yang lama, motor yang dah kita kata hampir 20 tahun dah, motor Kris. Saya ingat lagi Moderna Kris dia naik. Moderna Kris yang first model. Dia guna time tu, guna motor atuk dia. Motor tok dia, kan? Tapi nak kata berkatnya, dia punya rezeki dia, walaupun tak setinggi seperti sahabat-sahabat dia, tapi dia punya rezeki dia berkat. Pasal apa? Sebab duit yang dia ada, yang diberikan oleh bos dia, yang dia dapat tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, dia tahu dia salurkan kat mana. Tempat yang taat, bukan tempat maksiat macam yang pertama tadi. Itu maksudnya apa? Hilang keberkatan kalau kita tengah semayang. Jadi macam itulah ibu sekalian. Yang lain orang yang kaya, yang banyak duit, tapi kalau tidak semayang, keberkatan hidup tu kurang. Jadi kita nakkan keberkatan, bukan nak banyak tu. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Okey, jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. InsyaAllah kita berjumpa dengan Ustaz Yahya Ayyash lagi dalam masa 2 minggu hadapan, bulan 7, dengan sambungan surah Al-Waqiah juga. Okey, dan jangan lupa pada hari Ahad ni kita bersama dengan Ustaz Syarizan. Okey, dengan tajuknya taat kepada ibu bapa.
Okay, so jadi kita tutup dengan balas ni dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, terima kasih Ustaz.